Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, kenapalah aku rasa macam aku berada di planet lain. Melihat dirimu penuh bercahaya wajahnya, Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Macam manalah aku tak suka kat kau. Dah handsome, beragama, tinggi, macam Fatami. Tapi Fatami dah kahwin kan? Ni belum. I do not understand. Sekarang zaman modern ada lagi mak yang old school. Ça c'est ridicule. You kenalah cuba yakinkan dia. Ina apa? Nangis kat dia merayu like that. Oh mon dieu, ça c'est ridicule. Tak adalah sampai nangis-nangis merayu. You don't have to do that. Tapi at least try lah. Ambil hati dia. Yakinkan dia yang you ni lelaki yang baik. You betul-betul sayang I. You betul-betul nak jaga I. Oh no. I tak nak buat benda yang macam tu, sayang. You know that I love you. Baby, please lah. I tak nak buat benda merepek semua itu. Kalau dia nak suka, I sukalah. Kalau dia tak nak, tak apalah. I nak kahwin dengan you, bukan dengan dia. Siasat. Sebelum ni memang tak pernah buat majlis kat rumah. Tak pernah. Ini kira pertama kali buat ni. Tu yang macam, yelah kita baru belajar. Alhamdulillah. Ustaz Nail ada kata, majlis kat rumah ni ibarat macam taman-taman syurga. Bila kita buat majlis kat rumah, malaikat pun datang. Kita pun dapat berkat. Bagus ni Itu yang nak minta tolong tunjuk ajar Syahni nak tanya macam mana cara nak buat majlis ni. Ramai ke jemputan ni? Tak ramai sebab nak jemput kawan-kawan terdekat saja. Rumah pun kecil, tak muat orang. Tapi tak tahulah akan datang ke ya kan? Yalah, insyaAllah. Kalau dah tahu dah pandai besok bolehlah jemput ramai-ramai orang. Itulah nak tanya, poster dah buat dah? Takkan majlis ilmu? Majlis ilmu? Tak ada poster. Kita buat majlis ilmu, kita bukan buat konsert. Kenalah ada poster. Barulah cantik majlisnya. Oh, ya ke? Satu, awak tunjuklah macam mana contoh poster tu. Saya nak kena buat. Tunjuk kita bolehlah, boleh. Takkan nak tunjuk ajar. Boleh. Tak payah bertiga kerja. Boleh. Kita bagi contoh. Kita bagi contoh dulu. Nanti kita letaklah gambar. Kita letak gambar dua ni kan. Gambar siapa? Tak gambar. Iyalah, gambar you lah. Kita letak kat sini kan. Pakailah cantik-cantik pakai tudung merah ke. Kena jaga. Tapi memang kena letak gambar. Kena lah. Tak payahlah gambar kita. Kak Keti, saya tengok ni. Ustaz Syah Jazlan lah. Ya Allah, handsome ni. Ustaz yang baik tu.